Maksudnya masa dia depressed tu dia buat benda-benda yang tak masuk akal. Okay. Dia ada orang yang macam aku, bila kena depression tu aku menyendiri. Aku jadi beruang kan, hibernate apa semua kan. Jadi beruang. Orang kata hibernate lah. Okay. Beruang hibernate kan, Okay. duduk kan. So kata benda ni tak semua orang sama. Okay. Kau tak boleh expect semua orang sama Then kan. kau track ayat tu lah. Okay. Lepas tu teruk juga aku kena. Oh, Dia kata, kenapa menyokong tattoo? Aku cakap, dalam ayat aku tu, tak satu pun aku cakap aku menyokong tattoo. Aku je cakap, korang jangan ingat orang depression ni, dia jadi batu, tak boleh buat apa-apa, keras. Okay, faham. Sebab aku cakap, dalam masa aku depression tu, aku still buat content. Okay, faham. Tapi kan, kalau katakanlah kau di tempat influencer yang viral sekarang ni kan, kau rasa apa condition kau waktu tu? Kalau kau di tempat dia sekarang. Apa kondisi aku? Maksudnya in term of emotion ke? Apa reaction kau? Kalau kau jadi dia, apa kau buat? Kalau aku jadi dia, orang kata, paling biasa orang kata, pergi seek help lah. Jumpa orang, seek help. Maksudnya, kau pergi dapatkan bantuan, pergi terapi.